Kalau korang beli tablet ni, korang dah tak payah fikir pasal laptop ataupun PC. Nak beli phone, tablet, aksesori Android atau iPhone? Tak payah keluar rumah. Beli terus di FM Mall, mudah, cepat dan terus sampai depan pintu. Hai guys, back kembali lagi. Pada korang yang dah tengok video aku suggest 3 tablet antara harga RM600 sehingga RM1000 tu, korang kena tengok video ni. Sebab apa? Video ni adalah sambungan untuk aku suggest tablet yang harga lebih mahal sikit, tapi aku jamin spek yang tablet ni bagi memang powerful dan korang tak payah fikir dah nak beli laptop ataupun PC untuk set up dekat rumah. Dan tablet ni bukan sekadar untuk korang yang nak bekerja dari rumah, tapi boleh gunakan untuk student ataupun untuk main game. Jadi tablet apa? Jom aku suggest. Okey, kita mulakan dengan nombor 3 dulu. Kita ada Honor Pad Tank, yang mana kalau korang bajet marhan tapi nak ada feel bangsawan, tablet ni memang sangat sesuai. Kalau korang ada bajet sekitar 1500 dan nak tablet yang ringan macam untuk bekerja daripada rumah, meeting ataupun online class, ini antara pilihan yang selamat. Review jujur aku cakap, benda yang buat aku sangat suka dengan tablet ni ialah dia punya audio. Audio dia bukan sekadar biasa-biasa. Dia datang dengan 8 speaker setup dan bunyi dia memang padu gila. Nak join meeting dah korang tak payah pakai headphone. Memang stay jelas, suara keluar clear macam orang sebelah tengah bercakap. Nak layan Netflix atau YouTube, memang aku boleh kata sedap lah. Design dia pun jenis nipis dan ringan. Pegang lama memang tak lenguh. Nak gunakan sambil baring ataupun nak guna time atas sofa, semua selesa. Memang nampak premium walaupun harga dia bawah RM2000. Dan jujur aku cakap, walaupun tablet ni bagus, dia juga ada kekurangan sikit, ialah pada performance. Kalau korang gunakan hanya untuk kerja yang ringan ataupun untuk edit video yang ringan, memang smooth, tak ada masalah. Tapi lain cerita kalau korang gunakan untuk gaming yang high end ataupun korang nak edit video 4K yang lebih daripada 30 minit, dia akan mula rasa slow sikit. Pendek cerita, tablet ni memang sesuai untuk kerja ringan saja ataupun hiburan untuk layan Netflix, movie. Memang korang tak boleh lenjang lah macam PC tu. Tapi jangan risau, kita masuk nombor 2 pula. Yang ini model yang baru je keluar, kita ada Xiaomi Pad 8. Kalau korang jenis yang kerja laju, multitasking banyak dan tak suka tunggu-tunggu, ini aku boleh cakap antara tablet yang paling berbaloi sekarang. Highlight yang paling besar ialah dia punya screen 144Hz. Bukan sekadar nombor, tapi bila korang guna, scrolling rasa macam smooth dan macam air mengalir dah. Memang sedap gila kalau korang nak layan kerja banyak dalam satu masa. Kalau daripada segi prestasi, aku boleh kata tablet ni lagi power sikit pada Honor Pad Tank. Kalau korang nak buka 3 hingga 4 screen sekali pun boleh. Nak split screen buat kerja sambil tengok reference, semua jalan tanpa masalah. Ini adalah jenis tablet yang aku rasa memang sesuai untuk kerja yang lebih cepat. Tapi bukan aku kata tablet ni dia tak ada kelemahan. Mungkin tak ada kelemahan pada hardware, tapi ada pada software, yang mana kadang-kadang dia ada bug kecil sikit. Tapi benda ni boleh settle dengan kalau korang update dia punya sistem HyperOS tu. So kesimpulannya, tablet ni memang seimbang daripada segi prestasi dan harga yang Dan last kali kita ada nombor 3, yang ni tablet yang paling aku suggest sekali untuk korang. Sebab ini antara pilihan terbaik yang pernah ada untuk tahun 2026. Kita ada Honor Magic Pad 3. First kali, screen dia memang bukan main-main. Warna dia memang sangat sharp, detail, tajam dan brightness yang cun. Jenis kalau korang buat design, edit gambar ataupun jadi content creator, memang puas hati. Ditambah dengan audio dia yang level premium, memang rasa macam gunakan device kelas atas. Kalau cerita pasal prestasi, memang kita tak payah sembang panjang. Dia memang makan semua benda lah. Nak buka multitasking, nak edit video, nak buka banyak app, semua smooth tanpa fikir 2 kali. Ini memang jenis tablet yang korang boleh gantikan laptop untuk banyak situasi. Dan mesti orang tanya, tak ada kelemahan ke? Kelemahan dia, harga dia mungkin keras sikit. Tapi kalau untuk korang yang berkemampuan, memang tablet ni aku suggest untuk korang cari dan boleh guna lebih daripada 5 hingga 6 tahun tanpa sebarang masalah. So guys, antara 3 tablet high-end tadi, yang mana akan jadi pilihan korang? Cuba korang komen. Dan kalau korang minat nak dapatkan tablet-tablet ni dan berserta free sekali, aku dah sediakan link dekat bawah tu. Boleh je klik dan beli dekat situ. Kita jumpa untuk next video. Jadi jangan lupa share, komen dan subscribe lah channel Factory Mobile ni. Kita jumpa next video. Factory Mobile, your gadget solution.